Kegiatan perjudian menggunakan permainan Kongholo di sebuah ladang kelapa sawit di Jalan Awik, Seratuk terbongkar selepas diserbu polis dalam Op 5 kemarin. Beberapa individu yang dipercayai sedang berjudi bertempiaran melarikan diri sebaik menyedari kehadiran polis dalam serbuan yang dijalankan kira-kira jam 2 petang itu. Ketua Polis Daerah Seratuk Deputi Superintendent Matthew Menggi berkata seorang lelaki tempatan berusia 22 tahun berjaya ditahan selepas dikejar di kawasan tanah lapang ladang berkenaan. Menurutnya, pemeriksaan di lokasi menemui satu set permainan Kongholo, selai kain putih bercorak animasi perjudian, 2 biji dadu, sebuah kerusi plastik, meja papan serta wang tunai berjumlah RM560 yang dipercayai digunakan dalam aktiviti berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan semua barang rampasan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut.